Assalamualaikum, hey guys, selamat datang kembali ke channel Hisham Betul. Seperti biasa, Hisham di sini untuk pastikan hampa sentiasa up to date dengan semua berita terkini dan juga perkembangan terbaru di dalam pasaran perpindahan pemain. Dan hari ini, di dalam video kali ini, seperti biasa, ada banyak nama untuk disentuh, banyak cerita untuk dijelaskan dan ada juga beberapa situasi penting untuk diperincikan satu demi satu. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Kita mulakan dengan satu pengumuman rasmi yang dilakukan pada hari ini dalam dunia perpindahan pemain, iaitu John Duran, bekas penyerang Aston Villa, kini sah menyertai Zenit St. Petersburg. Segalanya telah pun dipersetujui, perjanjian antara Duran dan Zenit serta antara Zenit dan juga Al Nassr. Duran menyertai Zenit secara pinjaman, sekaligus beliau menamatkan pinjaman beliau lebih awal bersama Fenerbahce dan ia kini telah pun rasmi dan perjanjian itu telah pun selesai. Dan bila kita bercakap tentang bola sepak Turki, ada beberapa perkara penting untuk diperjelaskan, khususnya melibatkan pasaran pemain tengah. First, saya nak sentuh pasal Galatasaray. Seperti kita tahu, Galatasaray pada pasaran perpindahan mereka cuba untuk mendapatkan beberapa sasaran pemain dan mereka juga mencuba untuk menandatangani pemain tengah Wolfsburg, iaitu Sever Sazler. Tapi mereka tidak berjaya sebab masa, dan mereka juga cuba untuk mendapatkan Sergi Altimira dari Real Betis, tapi tawaran dibuat terlalu lewat juga dan faktor masa menjadi punca utama kegagalan mereka, dan sebab itu perpindahan tersebut tidak berlaku. Dan di sebalik Galatasaray, kita mempunyai Fenerbahce. Seperti kita tahu, Fenerbahce melalui pasaran perpindahan yang sangat-sangat baik dan keadaan mereka yang sangat positif. Mereka berjaya mendapatkan N'Golo Kante, yang pemain terbaik dunia tengah. Mereka kini tidak tewas dalam 21 perlawanan. Prestasi mereka sangat baik di atas padang maupun juga di luar padang. Bola sepak Turki ketika ini sangat aktif, bukan saja dari segi keputusan perlawanan tapi juga dari segi pasaran perpindahan. Dan selepas kita ke Turki, kita beralih ke Arab Saudi kerana pastinya ramai peminat bola sepak tertanya-tanya tentang situasi Ronaldo. Adakah Cristiano Ronaldo sudah pun kembali? Adakah isu Cristiano Ronaldo sudah pun selesai? Daripada apa yang saya baca daripada sumber yang boleh dipercayai, jawapannya setakat hari ini masih belum ada pengesahan rasmi lagi mengenai kepulangan semula Cristiano Ronaldo ke perlawanan kompetitif. Yes, dia main dah latihan, tapi dia belum kembali untuk bermain dalam perlawanan rasmi bersama Al Nassr. Kita perlu tunggu mengenai situasi tersebut. Sebaik saja ada pengesahan daripada sumber-sumber jurnalis Tier 1, saya akan update dekat hampa di channel Wasabi dan juga di channel TikTok dan juga di YouTube. Cristiano sudah kembali dan saya akan bagi tahu hampa semua. Dan apa yang hampa perlu buat adalah relax, sabar dan enjoy the football. Tiada masalah antara Cristiano Ronaldo dan Al Nassr. Hubungan dia dengan kelab pun tak ada masalah. Jurulatih, staff dan rakan-rakan pasukan beliau berada di dalam keadaan sangat baik. Isu sebenar adalah antara Cristiano Ronaldo dan juga PIF, Dana Pelaburan Awam, yang mengawal beberapa kelab di Arab Saudi ini. Dan ini isu di peringkat tertinggi, bukan isu kelab. Dengan kelab Ronaldo tiada masalah dan Cristiano akan bercakap mengenainya pada masa yang sesuai. Sekarang kita masuk ke topik pemain tengah, kerana antara topik paling hangat ketika ini. Kita mulakan dengan Sandro Tonali, pemain tengah Newcastle, dan saya pasti ramai peminat bola sepak, terutamanya peminat-peminat Man United yang tertanya-tanya tentang situasi tersebut. Apa yang saya boleh kongsikan ialah musim panas 2026 baru potensi menjadi tempoh yang sangat-sangat penting buat Tonali. Sebab kalau hampa ingat, sekitar bulan Mac ataupun April, perbincangan akan berlaku, telah pun berlaku antara wakil Tonali dan Newcastle United mengenai masa depan beliau. Terdapat minat dari Itali dan Juventus adalah kelab yang betul-betul serius untuk mendapatkan Tonali sebagai pemain idaman mereka. Namun ia akan menjadi perpindahan yang
sangat mahal dan sangat-sangat rumit lah. Sebab dia adalah salah satu pemain tengah terbaik ketika ini dan harga pastinya akan tinggi. Selain itu, selain daripada kelab Itali, kelab-kelab Liga Perdana Inggeris juga sedang memantau situasi dia. Arsenal, Man United juga meminati Tonali. Namun, apa yang saya boleh jelaskan mengenai Man United ialah Tonali memang berada di dalam senarai United, tetapi bukan satu-satunya nama. Banyak nama, banyak calon pemain tengah yang berada dalam list United. Man United mempunyai beberapa calon pemain tengah, tetapi mereka mungkin akan menandatangani satu ataupun dua pemain bergantung pada situasi pemain keluar seperti Casemiro dan mungkin Ugarte yang mungkin akan keluar daripada United. Sebelum membuat keputusan mutamat, United mereka perlu tengok dua perkara. First, adakah mereka akan bermain di Liga Juara-Juara? Second, siapakah pengurus baru mereka? Sebab kita tahu Carrick takkan kekal untuk jadi permanent manager, tetapi dia akan kekal jika situation MU berubah daripada board. Sebelum ni, di bawah Ruben Amorim, sasaran utama United seperti kita tahu dan selalu saya sebut dan banyak jurnalis sebut ialah Carlos Baleba. Baleba dianggap sebagai profil pemain yang sangat-sangat sesuai dengan idea permainan Amorim, fizikal, dinamik, agresif dan mampu bermain dalam sistem berintensiti tinggi. Namun, kini Amorim sudah tiada di United, hanya Carrick. Jadi perancangan Man United berpotensi berubah sepenuhnya. Segalanya akan bergantung kepada siapa calon pengurus baru seterusnya, sama ada Michael Carrick akan kekal ataupun mana-mana calon lain, serta hala tuju taktikal yang akan dipilih oleh kelab. Bagi Arsenal, perancangan mereka jelas. Mereka mahu menambah seorang lagi pemain tengah pada jendela perpindahan musim panas dan Tonali berada di dalam senarai mereka. Tetapi bukan satu-satunya pilihan. Satu lagi nama yang perlu diberi perhatian serius ialah Keith Smith. Situasinya sangat jelas, Jorge Mendes terlibat secara langsung dalam urusan perpindahan pemain ini. Seperti saya sebut sebelum ini, terdapat minat daripada Real Madrid, Newcastle United dan juga adalah certain kelab yang berminat untuk mendapatkan Keith Smith dan tengah memantau perkembangan pemain tersebut. Dan perebutan besar ini akan dijangka berlaku pada pasaran perpindahan akan datang. Dan nilai yang perlu ditawarkan oleh kelab-kelab lain lebih pada 60, lebih pada 70, bukan sekitar 40 hingga 45 juta euro, dan ia tidak akan mencukupi untuk meyakinkan AZ Alkmaar untuk melepaskan pemain tersebut. Dan kelab yang benar-benar mahu mendapatkan Keith Smith perlu bersedia untuk mengeluarkan jumlah yang jauh lebih besar. Musim panas ini dijangka akan menjadi satu musim panas yang sangat besar untuk pemain muda berbakat ini. Akhir sekali saya nak sentuh mengenai Vintiha, antara pemain tengah terbaik di dunia ketika ini, beraksi bersama Paris Saint-Germain, mempamerkan prestasi yang sangat cemerlang pada musim lalu dan juga musim ini bersama PSG. Yes, seperti kita tahu, Real Madrid adalah salah satu kelab yang betul-betul meminati Vintiha, dan itu sesuatu yang nombor. Setiap kelab besar, setiap pengarah sukan dan setiap jurati elit pasti mengagumi kualiti pemain ini. Namun realitinya sangat jelas, Vintiha dia mempunyai satu kontrak jangka panjang, gaji besar, dan Paris Saint-Germain melihatnya sebagai teras utama projek kelab. Luis Enrique memainkan peranan besar dalam perkembangan pemain tersebut, dan jangan lupa Luis Campos yang mempunyai Vintiha walaupun pernah menerima kritikan yang sangat-sangat hebat pada awal ketibaannya. Dan Paris Saint-Germain mereka tak melepaskan Vintiha. Jika ada kelab yang cuba masuk termasuk Real Madrid, ia akan menjadi sangat-sangat rumit dan sangat mahal untuk mendapatkan pemain tersebut. Jadi guys, kongsikan pendapat anda semua tentang semua cerita yang saya paparkan hari ini mengenai Cristiano Ronaldo, Sandro Tonali, Keith Smith, Vintiha dan juga perkembangan pasaran perpindahan di Turki. Dan hamba jangan lupa untuk like video ini, aktifkan lonceng notification dan subscribe channel ini untuk kita terus kekal bersama bercerita mengenai pasaran perpindahan pemain. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.